Hello guys, good morning. So, kita orang hari ni akan pergi short trip for mandi sungai dekat Sungai Congkak. So, kita orang tengah breakfast dulu dekat area rumah. Here we go. Bangunkan semua orang itu pagi. Terpaling morning person je dia ni. Ini kita punya driver hari ni ya. Yes, we breakfast telur separuh masak tapi tengah tunggu roti canai tidur. Terpaling ya kerja semua orang pukul 5 Yes. pagi. Okay guys, so kita orang berada dekat campsite. Tapi masalahnya untuk tu kena book tau dia punya camp. Betul lah. Okay guys, so kita orang dah booking untuk apa dia? Tapak tu. Sebenarnya sini dia banyak tau, dia buat pondok apa semua tapi berbayar lah. So kita orang ambil satu pot yang tak berbumbung, harga RM20 je. So kita gamble je sebab orang semua booking online. Okay guys, so Pergi rumah dia 2 kali. Kenapa? Sampai jalan satu kita dah booking dah untuk tapak kita mandi hari ni. Tapi tak ada bumbung lah sebab kita mandi pun bukan satu hari kan. Yes. Mana kita complete? Mana? So, kita nak pergi parking dulu Okay guys, so inilah tempat sewa kita. Hari ni kita orang dah order siap-siap dah makanan. So yes, so inilah sungai dia. Tapi dekat sini best juga kalau macam nak bawa family ke apa kan. So korang boleh booking tempat dia. Actually tempat ni untuk campsite. Ini harga dia dalam RM25 saja. So betul ke buat air tu? So selain daripada pondok harga dia dalam RM50 tau kat sini. Hari ni nampak macam hujan sikit. Apa dia? Ready kau ubah kau hari kami. Kenapa? Cepat kau lah. Siapa? Oh you. Sama lah. Aku nak ubah kau ni. Ubah kau je dengan cakap sama aku. Kenapa? Oh, ni apa? Ayam? Popcorn. Oh. Saya nak beli tingkah dia punya dah besar. Kau sini lah sikit. Aku nak ni. Papa tiap diri dah. Kau ni. Hi guys. So today hari ni kita ada bawa makanan sikit untuk ahli-ahli bersamamu sekarang ni dekat sungai. Rumah tak ada. Okay guys, so kita meredah sungai ya. Tak tahu, it's okay. Adik. Tak apa, selipar air ni, selipar apa, camping tu ni. Pakai pizza. Tak lah, selalu bawa pergi ni. Bila orang tua mandi sungai macam ni lah, tepi-tepi. Koleksi hilang tu. Ha? Koleksi hilang. Barang tu hilang. Hanyut lah.
So kita orang baru habis makan. Kenyang. Kenyang. Ada lalat. Ada kejadian yang tak diinginkan. So guys, kita orang dah mandi, dah makan, dan sekarang kita orang nak pergi berenang dulu. So Tina, letak dalam ni ke? So, second time. Second round before proceed untuk balik. Hujan tu makin lebat. Shit. Sebab tadi kat bawah tu dah hujan kan. Orang naik ke atas. Sekarang ni dah hujan tu dah naik ke atas. Patut air tu macam mana lah. Kat sini sekarang tengah hujan. So, kita orang gamble je. Hujan-hujan pun kita main jugalah. Ni boleh dengar kan? Boleh dengar punya. Boleh teruskan. Nanti aku nak buat alih suara tau. Voice over. Okay, kita dapat lihat seekor apek. Bukan seorang apek. Kita dapat lihat seekor apek sedang melintasi sungai. Nampak sekejap lagi dia menggigil. Okay, kita tengok. Okay, dia dah start menggigil. So, kita dapat lihat apa yang berlaku. Okay, kita dapat lihat geng-geng collection sedang meluangkan masa. Sekarang ni hujan makin lebat. So kita harap boleh keluarlah daripada sini, daripada Sungai Congkak ni, sebab air makin deras. Okay, tengok daripada situ sekarang. Okay. So apa perasaan korang dapat meluangkan masa di Sungai Congkak? Amat haru ada. Ada guilty feeling aku banggakan orang berlima. Yang penting kita hampir sesat disebabkan our TL. Kita hampir sesat tapi disebabkan gamble je tak jadi nak ni lah. You. Hello guys, so kita orang dah siap mandi sebab hujan. Tengok kat luar ni, hujan lebat guys. So kita orang decide kita orang mandi half day je lah. So yeah, aku dah tukar baju. Kita orang nak underway pergi balik. Lepas tu tidur. Okay, bye. Okay guys, so sekarang ni aku dah dekat rumah. So itu saja untuk vlog kali ni sebabkan hujan tadi. So ya, aku terpaksa stop aku punya vlog kali ni. So itu saja untuk konten kali ni. Jangan lupa like, share and subscribe aku punya YouTube channel. Jumpa lagi pada masa akan datang. Okay, see you, bye bye.